Nah, biar saya sebutkan sedikit tentang apa kosnya. Apa sebenar-benarnya kos. Bagaimana banyak mana kerajaan berbelanja. Kerajaan berbelanja RM 10 bilion ringgit setahun untuk merawat pelbagai penyakit NCDs. 10,000 direct cost. Kos merawat termasuk antara lainnya end stage renal failure, kegagalan buah pinggang, diabetes tak kontrol. You go into hemodialysis 3 kali seminggu. That alone setiap seorang tu kurang lebih berbelanja 35,000 setahun yang dibiayai oleh kerajaan. Itu ambil satu saja. You have all the semua penyakit-penyakit tidak berjangkit ini. Cost, direct cost, Dr. Azman, I'm looking at you sebagai pengarah perkembangan perubatan dan juga ketua pengarah dan deputi ketua pengarah, timbalan ketua pengarah perubatan. This is RM 10 billion cost AB ataupun direct burden of disease NCDs. Tetapi saya ingin tanya pada tuan-tuan, ini lagi mengejutkan. Itu direct cost. The indirect cost berapa tuan-tuan? Indirect cost adalah to the tune of 50 billion. 50 bilion, kerana ia menjejaskan antara lainnya perkara faktor ekonomi dan produktiviti warga kerja di negara kita ini. Latest finding, latest dapatan daripada WHO NCDs 2023, the case for investment. Tuan-tuan tahu Malaysia berapa jumlah kos NCD kita? Direct and indirect adalah 64.2 bilion ringgit. Itu cabarannya Menteri Kesihatan ini. Direct cost 10 bilion. Antara yang kita bayar daripada yang saya dapat 42.27 bilion setahun itu tahun 2025, 10 bilion almost adalah bayaran kepada direct cost of NCDs. The indirect cost termasuklah kehilangan produktiviti negara. Sebab itu saya kaitkan tadi, kalaulah kerajaan madani di bawah kepimpinan PMX memacu ekonomi yang begitu baik, tetapi warga kerja kita, cost absenteeism, cost presenteeism, cost tak datang kerja atau datang kerja tapi tidak produktif sepatutnya, that is presenteeism. You come but you don't work to the fullest. Kesemua ini costnya direct and indirect adalah RM 64.2 bilion.